Kaki rasa mencucuk sampai nak jalan pun rasa tak selesa. Ini amaran untuk korang. Hai, Assalamualaikum. Saya klinik asisten dari klinik tua. Sebenarnya ramai yang alami benda ni, tapi tak ramai yang tahu puncanya apa. Jadi hari ni saya ada sharing yang best mengenai topik ni. Antara punca paling biasa adalah tisu bawah tapak kaki kita yang kita panggil sebagai plantar fasciitis, jari radang sebab tekanan berlebihan. Sakit dia biasanya dekat tumit, terutama masa bangun tidur. Yang kedua, sebab kasut yang kita pakai tu kurang sesuai. Bila kasut yang terlalu keras, tapak nipis, kaki kita akan cepat sakit. Contohnya, pakai slipper flat lama-lama. Memang confirm kaki rasa pedih. Seterusnya, sebab berdiri atau jalan yang terlalu lama. Bila kita kerja berdiri lama, berat badan tekan terus ke tapak kaki tanpa rehat, jadi lama-lama tisu pun ditekan dan sakit. So, apa kita boleh buat untuk elak semua masalah tu? Pertama, korang kena rehatkan kaki dengan cara rehat sekejap supaya aliran darah tu okey semula. Yang kedua, pakai kasut yang betul. Dan kedekut, beli kasut yang baik untuk kesihatan kita. Seterusnya, buat regangan simple untuk tapak kaki dan betis. Sekarang korang dah dapat kan sedikit sebanyak perkongsian. Jadi, korang jangan anggap sakit tapak kaki tu benda yang remeh tau. Sebab kena tahu, mencegah lebih baik dari merawat. Kalau anda suka perkongsian macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe supaya lebih ramai dapat manfaat. Jaga tapak kaki untuk masa depan.